Selain SRK 250RD, QJ Motor juga keluarkan SRK 450RR. So lebih kurang sama je dia dengan 250cc ni, tapi ada perbezaan yang sikit-sikit lah, tapi still ada berbeza jugalah. So kalau korang nak tahu apakah perbezaan dia, tonton video ni sampai habis. Untuk bahagian hadapan motor ni korang boleh nampak di depan dia double, kiri dan kanan, berserta juga dengan caliper Brembo 4 port kiri kanan juga. Ini kalau korang parking kat rumah ni hati-hati lah, lagi-lagi tinggal flat. Dan didatangkan juga dengan upside down USD fork Marzurci, dan dia datangkan juga dengan ABS depan dan belakang. Belakang pun dia pakai Brembo punya caliper juga guys. Dan motor ni dia ada dashcam depan dengan belakang beresolusi 1080p HD lah, and then dia datangkan juga dengan screen TFT 7 inci. Korang boleh custom dia punya UI dia. Korang nak naik mode, korang boleh on dengan off dia punya launch control, traction control, ABS, dan dia juga datangkan dengan speed limiter, dan juga dia ada mode juga, town mode dan sport mode. Di bahagian hadapan dia ada aero winglet untuk downforce lah bahagian depan tu. Dan untuk spek engine dia pula 241cc, 16 watt, double overhead cam, dan of course lah 4 dapur. Itu yang menjadi kegilaan jejaka Malaysia di luar sana, dan harga yang sangat-sangat mampu milik lah. Dan horsepower yang dihasilkan 76.4 horsepower, dan Nm of torque dia 39 Nm of torque. Dia punya tank dia 16.5 liter, dan bahagian tayar pun kau boleh nampak lagi lah, besar sikit. Bahagian depan dia 120 70, dan belakang 160 70. So itulah perbezaan dia yang saya boleh katakan tak banyak dengan 250, tapi perbezaan dia agak menarik lah. Dan yang penting harga yang mampu milik lah. So korang nak dengar tak bunyi dia? So guys, jom dengar bunyi dia. So itu saja review kita pasal SRK 450RR ni. So kalau korang berminat, boleh masuk dekat beg biru kita sekarang. Kita ada ready stock lah. Kita datang ada 2 warna lah. 2 warna ni kita ready stock. So kalau korang berminat, isi beg biru dekat bawah. Bye bye.